terutamanya kita ucap tahniah lah kepada anak-anak muda, saya pun muda juga, saya muda. Maknanya ada kesedaran. Dan tadi pun Ustaz Sunni sebut bagaimana pihak-pihak zakat sunyi pun dah menyediakan banyak instrumen, banyak saluran kan untuk mereka bertanya, termasuk di hujung jari dan tanpa segan silu tanya. Contohnya berkenaan dengan cara pengiraan. Hari ini isu zakat pelaburan. Nanti Ustaz Sunni boleh tambah sedikit bagaimana zakat pelaburan ini berfungsi dan bagaimana cara pengiraan yang betul. Sebab masih ada orang yang gagal untuk mengira dengan betul. Dia kata, saya buat loan Ustaz. Saya buat loan. Kan, kemudian contohlah 100k, kemudian saya letak dalam satu instrumen pelaburan. Kemudian saya dapat keuntungan ataupun dividen termasuk bonus kan hasil daripada pelaburan tersebut. Adakah saya perlu bayar keseluruhan dengan termasuk kos pinjaman ataupun hanya dividen sahaja? Kita boleh membuat pembiayaan untuk kita melabur. Jadi berkaitan soal pembiayaan ni, secara mudahnya kita tidak kenakan zakat atas pembiayaan yang dibuat. Maksudnya jumlah pembiayaan katakanlah 100,000. Kemudian kita letak dalam mana-mana instrumen, kita tak nak sebutlah mana-mana instrumen tu, tak ada masalah. Di mana-mana sahaja. Tetapi kita ada liability ataupun obligation untuk kita nak bayar balik hutang tu, ataupun kita nak bayar balik pembiayaan kita tu. So apa saja yang kita bayar balik, itulah yang kita miliki sebenarnya. So mudah cerita, kaedah termudah untuk kira zakat dari sudut pelaburan yang bersifat sedemikian adalah daripada keuntungan ataupun bonus yang diterima, dan itu sahaja yang kita kirakan sebagai zakat pelaburan bagi dia lah. Adapun dia punya pinjaman ataupun pembiayaan dan sebagainya itu yang dia kena bayar balik, maka itu tidak tertakluk lagi zakatnya sehinggalah dia selesai bayar semua. Dia dah settle everything, ataupun dia surrender dia punya portfolio itu dan sebagainya. Adalah macam-macam kaedah lah orang ni nak dapatkan fast money dan sebagainya. Sehinggalah perkara tersebut berlaku, barulah kita akan zakat balik daripada dia punya prinsipal. Keseluruhan tu lah. Keseluruhan tu. Tapi kalau seandainya tak ambil loan, dia yang melabur sendiri secara manual tiap bulan kalau macam tu, semua profit plus principal. Sebab bila kita tengok zakat pelaburan ni, dia apa sebenarnya? Kita melabur pada apa? Melabur pada perniagaan. Maka kita sebenarnya sedang berniaga juga. Kita merupakan pemodal kepada perniagaan tersebut. So kaedah asas dalam zakat perniagaan adalah kita kena tengok cash in hand ataupun modal yang ada di tangan, dan kita tengok pula dia punya keuntungan. Dan selepas daripada itu, kalau ada kos yang berkaitan sebagainya, OPEX, APEX, whatever, kita tolak semua tu, barulah kita kira zakat daripada yang bersih. Tapi in general, zakat perniagaan ni ataupun zakat pelaburan ni, dia punya kaedah asas dalam pengiraan zakat adalah modal campur untung, maka itulah zakatnya. Jadi hanya yang kalau buat pinjaman tu, itu cerita selagi tak bayar penuh selagi lagi, belum penuh di pembiayaan itu bayar semula, maka kita tak kirakan daripada dia punya prinsipal. Ambil dividen ataupun bonus tu sahaja. Ada juga yang bertanya, macam kalau diorang ada banyak hutang, contohnya ambil hutang kereta, betul ada loan rumah, adakah itu boleh menggugurkan zakat kita? Zakat yang boleh digugurkan disebabkan oleh hutang. Kalau sesuatu yang menghalang satu ibadah dilakukan, maka dia adalah penghalang. Dia masuk dalam kategori penghalang. So hutang dia boleh menghalang kewajipan zakat sekiranya jumlah hutang tu mengurangkan nisab. Itu nombor satu. Itu kategori hutang yang boleh dianggap sebagai menghalang daripada zakat ditunaikan. Nombor dua, hutang yang bersifat semasa ataupun disebut ad-dainul hal. Hutang yang current kita panggil semasa. Apa maksud semasa? Dia tidak dipecahkan dalam satu tempoh ataupun satu tenure. Maksudnya kalau tenure dia dalam 20 tahun, maka itu dipecahkan 20 tahun. Berjadual lah. Berjadual. So hutang yang berjadual ni, itu bukan yang hutang yang menghalang zakat. Sebab apa? Sebab yang boleh tolak hanyalah yang semasa. So kalau dia kena bayar yang semasa, maka hutang yang semasa tu mengurangi nisab dia, maka di situlah baru wujud halangan kepada zakat ditunaikan. Kalau tak, tetap zakat dikenakan. Sebab tu dia berbalik pada syarat tadi Ustaz kan. Islam, milik sempurna, cukup nisab, kemudian dia
lebihan dari sudut daripada keperluan asas tu, kemudian merdeka kan. Ni antara benda-benda yang kita kena ambil kira jugalah. Jangan kata aku dah kerja, habis aku kena bayar zakat walaupun aku tak cukup. Tak semesti. Dia stigma itu perlu diubah. Okey, perkara yang harus kita faham dalam kewajipan zakat ni ada dua yang paling utama. Iaitulah selain daripada syarat-syarat yang telah disebutkan oleh Da'i Anas tadi, haul dengan nisab. Haul ni apa? Haul ni adalah pusingan setahun harta itu berada dalam tangan kita, dan pusingan setahun ni diukur pada tahun Hijri. Ini dia punya basic dia. Ini tak ada argument, tak ada orang kata apa, tak ada orang nak debate whatever. Memang kira ikut tahun Hijri, which is 354 hari dalam tahun. Kalau sampai dia punya hartanya itu kekal pada simpanannya sepanjang 354 hari, maka itu wajib zakat atas dia lah. Itu haul. Adapun nisab adalah threshold yang kita sebutkan tadi, disandarkan kepada 85 gram emas untuk zakat emas, perak, harta-harta seperti duit sebagainya, semua tu pelaburan dan perniagaan dan seumpamanya, semuanya itu disandarkan kepada emas 85 gram, which is kalau mengikut tahun 2025, tahun 2026 kita belum isytihar lagi, tahun 2025 kita punya nisab adalah RM29,740. So whatever yang equivalent ataupun lebih daripada tu kena bayar zakat. So kena bayar zakat. Itu dua syarat. Macam Da'i Anas pula. Kalau boleh bagi satu peringatan ataupun nasihat kepada mereka yang mungkin tetap lagi belum lagi bayar, dan 2026 fikir balik, astaghfirullahalazim, tahun lepas termiss nak bayar zakat. Kata-kata daripada Da'i Anas, silakan. Saya teringat bagaimana Nabi SAW Nabi menyebutkan sesungguhnya harta tidak akan berkurang dengan sedekah. Tapi kita terbalik, kita faham, kalau aku mengeluarkan sebahagian harta aku, makin berkurang harta aku. Dari sudut ilmu hisab yang diajarkan dalam Islam, semakin kita memberi, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kamu yang kamu simpan akan habis, kata Allah, tetapi yang di sisi Allah itulah kekal selama-lamanya. Sebab itu dalam Islam, konsep zakat ini sebenarnya satu sistem yang sangat hebat, yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, diletakkan satu sistem untuk membela mereka-mereka yang disebutkan sebagai asnaf khususnya. Dari satu sudut yang lain, bagaimana kita nak mengubah sudut pandang kita tentang jangan kita rasa berat untuk bayar zakat. Jadi kalau harta kita yang kita kata kaya seorang-seorang lah, dia tidak bergerak dalam satu sistem yang betul, contoh. Maka sebab itu dia ada sistem wakaf dan sebagainya. Sebenarnya ni dia mencakupi perkara yang dia akan menjana ekonomi pula selepas itu. Kalau harta itu dia berlegar dalam satu kelompok orang yang tertentu saja, maka tidak ada perkembangan dan dia akan menyebabkan ekonomi itu dia akan menjadi satu kesan yang tidak baik. Saya teringat dulu ada satu orang, jiran saya lah, dia ni antara orang yang meniaga yang susah lah Ustaz. Dia mula meniaga ni dengan susah. Jadi bila dia dengar kawan-kawan dia yang lain semua bayar zakat, dia rasa macam, ya Allah, seronoknya kan. Apa rasa keluarkan zakat. Jadi dia kata, aku mesti kaya, dia kata. Aku mesti kaya. Kemudian dia tanya, dia jumpa dengan beberapa orang yang memang pakar lah dalam perniagaan dan sebagainya. Dia belajar macam mana orang ni berniaga. Dan alhamdulillah akhirnya dia menjadi salah seorang daripada asnaf yang menerima zakat. Akhirnya dia keluar daripada kepompong asnaf. Benda yang pertama mindset dia ialah aku nak bayar zakat. Sebab apa nak bayar zakat? Sebab saya nak ada keberkatan dalam apa yang saya buat. Kalau boleh ada silibus di sekolah Ustaz, kita buat silibus menjana generasi pembayar zakat paling ramai, paling banyak. Contoh dah Ustaz. Kempen tahun depan dah ada kempen TPZ tahun depan. Boleh. Kan kita buat di sekolah, kita nak bina satu fikir yang sejak daripada kecil anak-anak kita. Jangan rasa berat bayar zakat sebab kita tak ada kesedaran tu sejak kecil. Kalau baju kotor, kita segan kepada insan. Tapi kalau harta dengan jiwa kotor, segan kita pada Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia bagi pantun 2 kerat. Saya pun nak bagi juga Ustaz. Okey, bagi pantun. Balas. Dunia biar sekadar di tangan, tetapi di hati jangan Ustaz. Kadang-kadang dalam hidup kita terfikir dan kita sampai satu fasa kehidupan yang mana kita pernah mungkin jatuh terduduk ataupun diuji dengan satu fasa kehidupan yang berat. Tetapi kita lupa, mungkin ujian yang Allah datangkan kepada kita, mungkin ketidakmenjadian anak kita, keluarga kita, tak happy Ustaz. Saya rasa macam kosong, zero, walaupun gaji besar. Rupanya kita terlupa di sana ada harta ataupun hak orang lain yang kita tak tunaikan. Maknanya kita kena kembali untuk kita lunaskan apa yang belum dilunaskan, barulah
adanya keberkatan dalam harta dan juga apa pekerjaan yang kita lakukan. Ustaz Husni dan juga Masya-Allah. Wallahualam. Kita kena audit balik kan apa Audit. yang kita tak buat sebenarnya kan. Refleksi diri kita. Refleksi diri sangat-sangat penting. Masya Allah, Alhamdulillah banyak kita belajar hari ini tentang zakat dan peringatan yang cukup baik sebenarnya. Kalau anda semua sebelum ni mungkin rasa macam alah tak payahlah bayar zakat, harap-harap dengan perkongsian dari Da'i Anas dan juga Ustaz Husni kita terbuka sikit mata, terbuka sikit minda tentang kepentingan dan kemuliaan menyucikan harta dan jiwa kita melalui zakat. Terima kasih kepada Da'i Anas, Ustaz Husni. InsyaAllah kalau free next episode join lah sekali. Boleh tak? Kita lock sekejap lagi lah. Boleh insyaAllah. Baik, kita jumpa lagi episod yang seterusnya dalam Nur AI Dunia Decode. Saya Ken Azman. Assalamualaikum.